udah aku bajunya banyak. Nah. Sarang udah aku kadang banal, Pak. Makan. Apa ini makannya toh? Aneh. Gila, mah. Nih. Oh. Oke. Ada. Lanjut ini alasnya. Kok lamanku banyak lasar. Nyapung cek dulu. Tuh. Ah. Iko anak aja tuh. Ngomong saro. Apa dia ini? Tidak, masuk ke situ. Tidak, ini mama. Keramnya jatuh. Gimana keramnya gitu ya? Tapi kok lumayan juga kok. Untuk membuat gulai ayam, gulai anak bodoh. Nah, konyang lah kimboknya. Coba ya dulu. Di karam dia mana? Karam dia. Itu nyokong. Karam dia. I'm coming. Ayo dorang. Lumayan juga kok. Membuat gulai ayam. Manggulai ubi monya, manggulai ubi. Manggulai ubi lemak ke balui, kok ke balui. Laki le pece balui. Oh, kelambian deh mah. Woi, mana kelambian dan. Tak sana petek kau ke menanam itu. Tanah den mah. Aduh, orang kunyu. Mana kau ambil den. Woi, kau kan ambil den. Mana kau suruh? Itu aja nama mah, woi. Ambil den tua. Ambil den. Pamalian lah kau mah. Ada sama gulai. Mana bilang tu? Ambil den. Oh no. Tanah den kau mah. Ben din namanya kambing lagi den nama metang mah. Enggak. Banyak mana sampahnya? Kau mengawal lah kau induk baca kak sebelah. Nah, ada kadung ke Pak Jorong itu. Hei, mana kalian tuh? Kalian yang kadung lu Pak Jorong. Pak Jorong. Ada orang masalahnya. Kau mengerti lah, Wi. Orang kini zaman lah maju. Kau kecil-kecil ni kau, tak tambah-tambah anak kau. Nak kerja Wi kau enggak? Pak Jorong. Ayo kang pacangan. Jangan. Apa kau? Pacangan dek kerambir di situ di pala itu. Kerambiran kau. Itu ada mak-mak nak apa? Ada yang panjang gini kerambil kau ada kadang. Iya bang itu kan ayo Pak Jorong mah lagi mah. Pak Jorong itu lain. Harus selesai, kau dah selesai tu. Harus selesai Pak Jorong. Ijo apa tumbuh lah macam lah pada darah pakai Pak Jorong. Kau tantok kau Wi. Jangan anjak kau dari siku. Tentu kau. Ayo pergi aja Pak Jorong tu. Ikut tiba puluh pak. Tentu kau kan. Kau nya ikut nak makan saya kondisi kau. Siapa kau pe? Cepet Pak Jorong. Di siku nanti bang kau.
Siapa yang tiga terjoroin gue capek. Apa jorong? Ada ibunya. Aku penyakit tuh. Dahil na ka ma. Lah. Kambing apa diambil nyo ah? Kambing na punya kambing deh kau mah. Kambing mah aku. Iko ja. Mah kambingnya. Wah kambing ah. Mana batangnya? Tu batang punya awak tu. Anak kini kau bahas sebenarnya cerita kok. Ini batang awak punya dek Pak Jorong kuah. Tuh, kambingnya jatuh di tamnambo Pak Jorong. Jadi punya kau. Iya Jatuh awak ke tanah punya. kau. Iya. Kalau begitu tak bisa itu. Kambing orang jatuh. Cieknya Pak Jorong. Kok kambing nan cik jatuh tu supaya nak adil. Aku tu aging ke Pak Jaya melapor. Terima kasih Pak Jorong. Mati kan nih. Nak Pak Jorong. Aku dia berjaga. Adio. Enak. Dun sana kasadonyo. Idik di Minangkabau banyak persoalan. Kadang-kadang gara-gara tanah baca kau. Gara-gara hutang baca kau. Oleh karena itu di sana kasadonyo banyak sawah. Selesaikan dengan elok-elok. Insya Allah persoalan pasti selesai. Dan contoh di sana kita yang berdua tadi itu tak ada kesabaran di hatinya. Kalau untuk itu kita di sana tak ada persoalan yang akan selesai. Sekian terima kasih.